Okey, tarikan yang kedua. Tak tahulah ke mana. Mau datang sampai berat tu. Boleh tengok. Tapi berat tu. Dia bilang lagi. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali kita di dalam Sarawak Channel 88 Carry. Alhamdulillah, pada petang hari ini saya nak buat sesuatu aktiviti. Tak tahulah apa ni dapat kita dapat ya sahabat. Saya hari ini akan tarik pukat bersama isteri saya lah. Isteri saya. Alhamdulillah, tak tahulah hasil dia macam mana pada hari ni, tak tahu. Cuaca alhamdulillah terang, mendung. Sahabat tak tahulah, saya akan cubalah untuk mendapatkan hasil. Okey, jom. Saya pun dah siap-siap dan kita akan tarik daripada sana. Ni sampai sini, kita akan naik kat sini. Okey, jom saya lanjutkan dan nanti kita akan jumpa lagi. Kita akan bermula daripada sini sampai kat motor tu. Dekat je sahabat. Dulu tempat ni lah saya dapat apa tu, ikan pari apa tu, alamak, pari lang macam tu lah. Yang muka dia penguin muka dia macam penguin tu. Besar. Okey, saya akan set up kat sini sekejap. Macam biasa gini saya dah buat sendiri lah. Keluarkan pukat. Ini pukat dua orang tarik lah sahabat. Dua orang dibenarkan. Tak adalah, ini 4 orang pun boleh sahabat. Dekat dia lah. Cukup. Tengok sahabat. Dia boleh tahan. Yalah, dulu cakap besar. ni ikan yang apa, tangsi kain tu kan. Dulu saya pakai pukat tangsi kain tu. Kan? 2 orang tu. Dulu kali tarik Waduh. Mantap kat sini lah kan. Lohoi ya, satu batang rokok pun buka habis lagi dah sampai. ke? Pegang jap. Ikan anak-anak je ada. Oh ni salah. Ni sepatutnya ada kat sini. Dia memang dah ada gap dia. Sepatutnya ini jangan dibuka. Kan, dia macam ni biar dia tak lari. Sana sikit. Sabarlah. Ini ikan siling banyak nanti. Siling. Tapi ya belakang ada. Nak masuk ke sini boleh ke? Tak tahulah kan. Tak tahulah ada ke tak ada. Kalau dapat siling-siling pun kira berjaya dah tu. Kan? Siling ke ini tiga macam saiz ikan, tiga saiz ke, kira dah champion tu. Ini dah petang lah sahabat. Tak tahulah berjaya ke tak ada suami isteri ini. Dulu boleh tarik, sekarang tak tahu lah. Dulu boleh lah. Sekarang dah tua lah. Teruk dah dekat 40 serius lah. Okey, saya nak buat dulu sahabat. Kita akan jumpa lagi nanti. Mantap padu. Ini je lah kot.
Tak ada, tadi saya pergi kat Bagalalang. Tapi airnya penuh. Minyak habis pula nak pergi. Aduh, sangkut pula. Dia pelampung telur ni. Kalau tak lepas betul-betul. Apa dia? Lepaskan dulu. Macam ni. Saya kena duduk dekat beting. Kia, tak kia. Tarik budak kah? Ini dah paras. Saya kena duduk tu. Mak pecang. Sikit elok ni. Aduh, telur ni sangkut je. Dia sangkut sikit pun tak boleh. Tarik 2-3 kali. Balik lah. Dapat sikit pun jadilah. Okey lah sahabat, jom. Saya nak tarik dulu. Jap. Dia yang tak sabar. Tarik. Memang macam tu. Baris memang ke tu? Tak payah, ikut je jalan je terus. Okey, halau okey. Terus ya. Jalan terus, jangan ke tengah. Betul. Kenapa tak bulat sayang, kenapa tak bulat Biar je. Ini tak bulat oi. Tak bulat oi. Tak bulat tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom. Mantap. Ikan 9. Jaya. Ikan gelama. 9 seekor. Alhamdulillah. Saiz. Berat daun. Anak ikan kecil-kecil lah. Tapi ada jugalah kan? Ada. Siding tak apa, mati pun tak apa. Ada belut. Jangan. Kita tadi tarik sampah. Pada penarikan pertama, kita dah cukup dah, sahabat. Penat Pernah apa tu? Pernah bawa sampah. Okey, kita nak rehat dulu. Nanti kita akan jumpa lagi, sahabat. Bagi saya bernafas jap. So, Saiz abah. tak baru. Sana. Tu ambil tu. Nah. Ya, kalau macam Ni. Jap. Kalau tak ada sauk, inilah sauk dia. Kita patahkan kat sini je. Nampak? Tak perlu. Ni. Mantap. Dah. Begitu Saiz sahaja. juga Saiz juga. Double check. Ipah penat ada juga
Lupa penat. Ui, sedap. Ikan sedap memang macam ni. Mantap. Oh. Sahabat. Hari pertama. Boleh dah kan? Ada lah. Hari tu langsung tak ada. Jangan lalu situ lagi. Tak. Begitulah dia. Entam tak ada Nak atas lagi kot. Tu ya. Kan apa tu? Ni. Belum baru. Dah habis. Itu aja. Jadilah. Hari tu langsung tak ada semilang kan? Panjang je tapi tak ada semilang. Okey, dah habis. Sabar. Nanti kita jumpa lagi untuk penarikan yang kedua. Saya nak settlekan yang ni dulu. Ini tanda dia kalau ada ikan bulus, bermakna jaring ni batu dia makan bawah. Bermakna kalau ada ikan bulus ni gasak. Jom. Tarik lagi ya. Okey, tarikan yang kedua. Tak tahulah macam mana. Semoga adanya rezekinya lagi lah, sahabat. Air pun dah semakin senja nampaknya. Kali ni kita akan tarik atas sikit lah. Tadi isteri saya kat sini, saya kat sini. Sekarang ni isteri saya kat sini, saya dekat tu, dekat ombak pecah sana. Tak tahulah macam mana, berjaya ke tak berjaya. Kita usahakan dulu. Jom. Mak Datuk sahabat. Berat tu. Sorry lah, saya ingat sahabat. Tapi berat gila, kenapa tak tahu. Saya pun tak faham. Berat tu. Berat lah. Ui. Sampai atas. Alhamdulillah. Penat tu. Sembilang lagi. Sekali tarik seekor sembilang, seekor belut. Dua kali tarik seekor sembilang, seekor belut. Tapi tukar je lah ya. Pari tu tukar pun ada. Beranak saja sana. Beranak besar tu Alhamdulillah. Ada 2 ekor, 3 ekor lah. 9. Ya ke? Ni. Lah ya. Wih. Basah ni. Boleh merawai lah. Itu sahaja. Bonus. Ada. Alhamdulillah. Bonus kecil. Ni. Batara kumpaunya. Mana? Mana? Oh iyalah. Burung putih seekor je. Tapi itulah kan dia sidik banyak ah. Lebih tahan lah. Okeylah, macam biasa. Saya akan berehat sebentar. Ambil nafas dulu. Nanti kita jumpa lagi. Macam biasa. Mati tarik. Aduh. Mati tarik. Bukannya mati sekali. Lagi sekali tarik lagi. Dan mungkin saya akan dah balik lah sahabat. Ini je rezeki pantai pada hari ini ya sahabat ya. Bukan ini je, nanti last tak tahu, mana tahu. Segerombolan tak tahu, mana tahu kan. Sebab tadi saya tarik dapat seekor 9 besar. Lepas tu 2 kali tarik ada dapat 3 ekor 9 besar. Yang keempat ni tak tahu. Yang ketiga ni tak tahu. Yang ketiga ni tak tahu. Kalau kita sempat 4 kan? Tengoklah kalau malamnya lambat, nampak lah. Doa malamnya lambat. Malamnya lambat, tariknya lambat. Malamnya lambat, tariknya cepat. Masalahnya malamnya cepat, tariknya lambat.
Stop. Tak perlu. Udang tadi mana? Udang tadi. Udang apa? Udang merah apa? Merah ke? Bola putih. Ni mana merah? Merah. Nak ya ni ya. Sempit. Ambil. Dah. Sembilang ni. Ada tak? Nah. Ada. Senonek je. Ni besar sikit Yang penting ada je. Sedap. Cuaca pun dah bersenja dah. Mantap aduh. Ada juga rezeki untuk apa-apa dia. Berat dia. Ikan ni banyak betul lah. Hitam tak ada. Serinding. Tu, ni. What? Wow. Alhamdulillah. Ada. Ini bakar-bakar goreng sedap ni. Mantap aduh. Itu dah buang sahabat. Dia punya bisa dah buang Orang nak jual. Ini besar. Yang ni besar sikit sahabat. Kita 9 besar sikit. Ada saiz. Kabar. Tak. Mantap bang. Siapa nak cuba boleh dah. Datang tarik sahabat. Sarut okey je. Hop, lompat dia. Macam kita pula sahabat. Alhamdulillah. Gelap Banyak sekali. Mantap baru. Okey jom, saya teruskan dengan penarikan yang ketiga. Rasanya sempat lagi kot. Okeylah. Tarikan yang ketiga ni sahabat. Kat sini ada jaring sahabat. Tak boleh Dia jaring ketam ni sahabat. Kejap, sabar. Tenang. Ni ada jaring ketam. Dia layan. Dia memang main tepi lah. Sebab dia masa dia pasang tu mungkin air pasang. Itulah sahabat. Hoket. Uish, tegang sangat ni. Tak tahu yang ketiga ni hasil terakhir kita macam mana. Saya tarik jauh sikit lah sahabat. Mana tahu ini paluh yang saya pasang apa ni, buka ketam tu. Ini paluh dia. Paluh dia dalam sikit. Dia tengah-tengah tu ada lumpur. Tak tahulah. Dia paluh besar ni. Tapi ni nelayan dia main tepi sini je. Mungkin dia pun gasak sahabat. Akhir hari pun dah hampir dah malam Saya rasa dah dekat pukul 7 dah ni. Okey jom, saya nak naik dulu. Dan nanti kita tengok hasil dia. Mantap paru. Sana berlalang sahabat. Berlalang sebelah sana. Saya nak naik dulu, tengok apa yang ada. Okey, dah sampai atas. Dah. Adakah dia lagi? Bukan. Beranak banyak. 3 ni sahabat. Ikan beranak banyak.
Ikan lama dan baru kita nampak getah. Ini ikan serinding semua. Bolos. Bolos ada. Ya, macam ni lah. Ha. Ini ikan beranak. Kira teka dan lemak. Sebab tepi tak ada. Okeylah, jom. Malam dah kan, cepat-cepat lah. Nak malam lah sahabat. Okey, kita akan kutip hasil dan kita akan tutup lah video kita pada hari ini sahabat. Saya nak pergi ambil beg ikan sekejap. Jauh juga tadi sahabat. Daripada tu pasir tu. Yang ni saya lepaskan. Kita naik sebelah sini. Jauh juga sebab dia yang terakhir ni saya rasa nak tarik panjang sikit. Tapi kita dah tarik panjang, hasil dah tak ada. Ikan dah lari naik ke tengah kot. Jom kita teruskan dengan kutip hasil sahabat. Jom kita kutip hasil ikan lama beranak. Ada jugalah. Dah malam dah kan? Oh, mantap baru. Malam ya? Dah malam lah sahabat. Nampak dah malam kan? Cepat balik ni. Saya pun balik pun nak kena cepat-cepat ni. Bahaya kan? Dia kawasan terpencil ni memang. Itulah mantap baru. Kena bulus lah. Tak lah. Besar tak ada kan? Besar tak ada. Ini ada je lah. Alah, sepuluh. Mana? Oh, sana. Sebenarnya air baru jalan. Sebab tu barang tak ada. Kira ada lah ni. Kira ada lah ni. Alhamdulillah ya. Saya pun baru balik kerja. Fikir. Oh, jom kita tarik pukat lah. Cari lauk lah. Ada ke? Kalau mencari ke bolos sahabat saya pun tak tahulah ada tak ada. Kawan kita sahabat mencari ikan bolos pun tak ada. Saya dengar berita dia daripada dia. Seko jadi Seko 2 je ada. Saya dengar berita daripada dia, saya dah ini macam tak boleh. Seram kan? Tengok hasil dulu lah. Gelap nanti. Masuk tak? Hei. Mantap. Petang sahabat. Tengoklah. Okey. Okeylah sahabat. Ni hasil dia. Ada jugalah. Ada yang besar, ada yang kecil. Lauk-lauk ada lah sahabat. 9 ada, 1, 2, 3, 4 ekor. Masih yang kecil ni dia satu family kot. Ikan gelama besar jugalah 2 ekor. Belanak ada 3, 4, 5, 6 ekor jugalah. Campur-campur lah. Daun baru pun ada. 10 ekor ada ya? Kurang 10 ekor ke atas ada. Lebih kurang 10 ekor ke atas ada. Alhamdulillah, syukur sahabat. Ada jugalah rezeki petang. Ini petang. Boleh lah ni. Tu dia mantap baru. Ni beranak. Tamuk. Tamuk. Yang ni dera. Ini dera, dia tak ada lain. Yang ni tamuk, beranak lah. Beranak dulu baru tamuk. Itulah. Alhamdulillah. Boleh bertukar. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Alhamdulillah, syukur. Ada juga. Ada yang ada. Tapi kan? tapi kena tarik sakit pinggang. Kita tarik 3 kali ya. 3 kali. Ni, kira ada ni kan.
Masuk. Alhamdulillah, ini kira ada sahabat. Oh, biasanya kita tarik ubu-ubu pun ada juga sahabat Tarik sampah, tarik kayu. Tarik sampah, tarik kayu. Ini lagi hujan. Nasib baik yang pertama tadi kita tarik sampah. Yang pertama saja. Yang kedua kita tak tarik sampah. Yelah. Ada juga. Mantap padu. Tak kumpau. Jom, Nayang. Pegang ni ya. Abang nak settle ni. Dengan jalannya lagi. Oh, mantap padu. Kenapa? Tak ada apa-apa. Jalan bersemak. Masalahnya semaknya makin tinggi. Jauh lagi perjalanan tu, sabar. Mantap aduh. Dulu lagi sengsara lah. Daripada sekarang tak sengsara dah. Tapi semak pula.